Seorang pemandu lori AIS ditahan selepas dipercayai menjadi dalang di sebalik 16 kes pecah masuk pejabat Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI dan pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang di 6 daerah sejak Jun lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Miun Hussain berkata, suspek berusia 42 tahun itu ditahan di sebuah kilang AIS di Taman Universiti Skudai pada Ahad lalu hasil risikan dan maklumat awam. Jelasnya, suspek menyasarkan pejabat berkenaan kerana terdapat peti simpanan wang yang boleh dipecahkan. Ujarnya lagi, modus operandi suspek ialah melakukan kegiatan pecah pejabat secara bersendirian pada waktu malam dengan mengeluarkan fuse elektrik bagi memutuskan aliran arus elektrik di pejabat yang dipecah masuk. Suspek kini ditahan reman selama 6 hari sehingga Januari depan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Suara Rakyat.